Ingat selalu, akar keladi melilit selasih tumbuh di dalam taman, junjungan budi kenangan kasih, kenangan mesra sepanjang zaman. Sungai rambutan menggunakan galah disimpan bersama buah berangan, walau sezarah silap dan salah, harap dimaaf, disimpan jangan. Sebuah hari memetik kangkung, kangkung dipetik bersama serai. Setelah semusim kita berkampung, tiba masanya kita bersurai. Pohon mempelan lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizin Allah berjumpa juga. Selamat pagi kepada Cikgu Nasyukina. Hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Cikgu. Selamat pagi. Berapa lama Cikgu telah berkhidmat di sekolah ini? Saya telah berkhidmat di SMK Bukit Asik lebih kurang 4 tahun. Apakah kenangan manis yang Cikgu alami sepanjang mengajar di sekolah ini? Kenangan manis yang saya lalui sepanjang berada di sekolah SMK Bukit Asik banyak. Saya ingin berterima kasih kepada pihak pentadbir terutamanya dan rakan guru kerana banyak memberi bantuan kepada saya sepanjang saya berkhidmat di sini. Tidak lupa juga kepada anak-anak murid yang sentiasa memberi kerjasama. Apakah harapan dan matlamat Cikgu semasa berada di sekolah baharu nanti? Matlamat saya adalah saya ingin menjadi guru cemerlang dan ingin meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Apakah nasihat Cikgu kepada murid-murid dan pesanan Cikgu kepada rakan-rakan guru yang berada di SMK Bukit Asik? Pesanan saya berharap semua murid terus belajar bersungguh-sungguh kerana kejayaan tidak datang bergolek begitu sahaja. Kepada rakan guru, saya mengucapkan terus melakar kejayaan di SMK Bukit Asik. Ya, terima kasih. Selamat pagi, hari ini saya akan berbual dengan Cikgu Alia. Cikgu Alia, berapa lama Cikgu telah berkhidmat di sini? Saya telah berkhidmat di sini selama 4 tahun. Apakah kenangan manis yang Cikgu alami sepanjang berada di sekolah ini? Kenangan manis banyak, terutamanya apabila saya melihat perkembangan prestasi pelajar dari segi akademik, sasial maupun kurikulum, serta mendapat rakan kerja yang sangat memberi kerjasama kepada saya sepanjang saya berada di SMK Bukit Asik. Apakah harapan atau matlamat Cikgu yang Cikgu harapkan selepas berada di sekolah baru nanti? Harapan saya agar saya akan terus memberi sumbangan bakti di sekolah baru dan menjadi guru yang cemerlang serta meningkatkan kualiti pengajaran saya dan membantu pelajarlah dalam apa jua yang mereka ceburi. Apakah nasihat kepada murid-murid dan rakan-rakan guru yang berada di SMK Bukit Asik? Nasihat saya kepada murid-murid, teruskan belajar, rajin berusaha, hormatilah cikgu-cikgu kerana bila kita hormat cikgu, ilmu yang kita boleh itu akan dapatlah. Serta kepada guru-guru, teruskan menjadi guru yang berdedikasi, cemerlang dan teruskan menjadi sebuah keluarga yang sangat memberi kerjasama kepada semua pihak. Ada apa-apa lagi yang Cikgu ingin sampaikan sebelum sesi temu boleh tamatkan? Saya nak berterima kasih kepada semua pihak sekolah, daripada cikgu maupun pelajar, daripada pihak pentadbir sekali, dan saya minta maaf jika saya ada salah silap sepanjang saya berada di sekolah ini dan doakan saya di tempat yang baru. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Abdul Rahman bin Abdullah, PK1 Encik Lau Chikong, PK Puan Doreen Tiong, Ketua-Ketua Bidang, rakan-rakan guru, murid-murid serta seluruh warga SMK Bukit Asik yang saya kasihi dan saya rindui. SMK Bukit Asik merupakan satu langkah pertama saya dalam bidang pendidikan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga SMK Bukit Asik, kepada para pentadbir atas segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan, kepada rakan-rakan guru atas bimbingan, dorongan, semangat, gelak tawa. Terima kasih. Dan kepada murid-murid sekalian, anak-anak didik saya, terima kasih kerana mengajar saya erti kesabaran, erti menjadi guru yang sebenar. Jauh lagi perjalanan saya dan Bukit Asik merupakan satu kenangan yang indah untuk saya ingat selalu. Dan saya minta maaf atas segala salah silap saya pada semua, termasuklah semualah warga SMK Bukit Asik. Maaf atas salah silap saya. Doakan saya dan keluarga kecil saya di sini, dan saya doakan semoga SMK Bukit Asik sentiasa maju dan cemerlang. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Bye.
Saya Muhammadi Muhammadi daripada kelas 5 Bestari. Okey, ceritakan satu hari di sekolah pada tahun ini yang anda tidak akan lupa. Peristiwa yang saya tidak akan lupakan sepanjang saya bersekolah di SMK Bukit Asik ni, iaitu pada Hari Guru tahun 2025. Hari ini kerana saya melihat kerjasama yang padu daripada semua pengawas sekolah, daripada semua pelajar-pelajar SMK Bukit Asik dalam memberikan kerjasama untuk menjayakan majlis Hari Guru yang penuh bermakna bagi saya. Kerana di situ saya dapat melihat kasih sayang antara murid dan guru yang tidak berbelah bagi, yang amat memberikan inspirasi kepada saya. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi pada tahun ini dan bagaimana anda mengatasinya? Saya melihat cabaran yang saya hadapi pada tahun ini adalah sama, iaitu kerjasama. Hal ini saya katakan demikian kerana kerjasama adalah sesuatu benda yang mudah, tetapi kadang-kadang ia juga menjadi halangan dan cabaran kepada semua guru-guru, semua pelajar-pelajar. Kalau tidak ada sikap-sikap kepimpinan dan kesatuan union dalam sebuah benda dan perkara tersebut, mungkin kita tidak boleh melakukan. Dan saya mencobanya dengan mengajak semua pelajar-pelajar, rakan-rakan, exco pelajar, exco pengawas, berganding bahu, memajukan dan meningkatkan lagi akademik dan kurikulum dalam sekolah melalui pelbagai usaha, utamanya dalam majlis perwakilan pelajar inilah. Okey, apakah nasihat terbaik yang pernah guru anda berikan pada tahun ini? Antara nasihat yang saya pernah dapat daripada guru-guru yang pernah mengajar saya adalah biar miskin harta, jangan pernah miskin akal. Itulah nasihat yang pernah diberikan oleh salah satu guru yang pernah mengajar saya. Apakah pesanan anda kepada pelajar tahun hadapan yang akan menjadi calon SPM? Pesanan saya kepada bakal calon SPM tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya adalah satu, berpegang teguh kepada agama. Jangan pernah sesekali menyakiti ataupun membuat perkara-perkara yang tidak disukai oleh ibu bapa, kerana ibu bapa adalah merupakan insan yang memberi berkat dalam apa-apa jua perkara yang kita lakukan, termasuklah guru-guru yang mengajar kita selama ini. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Muhammadi. Selamat pagi, hari ini saya akan menemu buah Ketua Pengawas Co-Curriculum. Saya Randy Gibson dari kelas 5 Cemerlang. Apakah hal yang membuatkan anda gembira sepanjang belajar di SMK Bukit Asik? Hal yang membuatkan saya gembira sepanjang saya belajar di SMK Bukit Asik, saya dapat bertemu dengan rakan-rakan saya dan saya juga dapat mengenali rakan-rakan guru. Apakah pencapaian terbesar anda pada tahun ini? Pencapaian terbesar saya pada tahun ini adalah saya dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran yang saya pelajari. Bagaimanakah guru anda membantu dalam mencapai matlamat anda? Guru saya membantu saya dalam mencapai matlamat saya adalah mereka memberikan latihan yang banyak. Mereka juga memberikan kata-kata motivasi supaya saya kekal bersemangat dalam pembelajaran. Nyatakan satu perkataan yang meringkaskan tahun persekolahan anda. Berharga. Okey, terima kasih.